menjadi lumrah kehidupan. Setiap orang mempunyai hobi atau minat terhadap sesuatu perkara dan hobi ini sememangnya adalah berlainan antara setiap individu. Hobi juga turut dikaitkan sebagai minat seseorang dalam mengumpul, membuat, membaiki serta bermain dalam meluangkan masa lapang mereka. Ada di antara individu yang sanggup menghabiskan ratusan ringgit demi memiliki atau mendapatkan apa yang mereka minat, selain ia dapat memberi kepuasan kepada individu tersebut. Mengumpul botol lama, stem, duit lama, motosikal. Berlainan pula hobi yang dimiliki oleh Haris Haikal. Beliau memiliki hobi yang agak unik, iaitu mengumpul anak patung dari karakter binatang, iaitu gajah. Minat beliau terhadap patung gajah ini bermula sejak beliau berusia 5 tahun lagi, dan hari ini koleksi beliau telah mencecah hampir 1,000 anak patung gajah dari pelbagai saiz dan warna. Bentuk fizikal gajah yang unik dengan telinga yang besar serta belalainya membuatkan beliau amat tertarik untuk mengumpul patung gajah ini. Antara koleksi kesayangan beliau adalah sepasang anak patung gajah yang dihadiahkan oleh arwah neneknya dan kini masih dalam keadaan yang baik. Koleksi patung gajah pertama yang pernah dimilikinya adalah patung gajah besar yang berwarna kelabu dan masih lagi disimpan dengan baik. Saya berminat sebab dia gajah. Gajah bagi saya haiwan yang paling istimewa dan unik dalam dunia ni. So saya kumpul dah lama dah, sejak 5 tahun lagi. Dan sampai sekarang dah sebanyak 1,000 koleksi dan ianya meningkat dari hari ke hari. Kebanyakannya family beli, keluarga yang beli. Ada guna duit sendiri juga. Kadang-kadang kalau pergi melancong ke luar negara, kena kirimlah kawan-kawan yang beli, yang jumpa gajah. So kalau kawan-kawan mak pergi luar negara, tak pun pergi mana-mana lah kat satu Malaysia ni, nampak gajah mesti kena beli. Minat tiada batas kan. So saya tak kisah apa orang nak kata, janji saya dapat kepuasan. Oleh kerana cintanya terhadap mamalia terbesar di dunia ini, beliau dilantik sebagai Ketua Kelab Asian Community yang kini mempunyai seramai 1,000 peserta. Bagi pengumpul yang meminati patung beruang pula, ia telah menjadi alternatif kepada individu untuk dijadikan sebuah hadiah atau barangan cenderahati yang menggantikan barangan cenderahati yang lain seperti bunga, coklat, barangan wangian maupun pakaian. Setakat ni masih minat teddy bear walaupun saya lelaki lah. Teddy bear kat rumah memang ada. Ada 2-3 ekor. Yang besar ada, yang kecil pun ada. Okay, sebab adik-adik saya ramai, so saya bagi adik-adik saya main. Minat juga, tapi bila dah kahwin, dah ada anak ni, kita turunkan kepada anak pula lah. Besar-besar macam ni ada, lepas tu ingat nak cari yang besar lagi. Sebab anak pun dah besar, dia nak besar lagi. Dahulunya, patung beruang telah menjadi kesukaan dan tarikan terutama bagi golongan kanak-kanak. Namun, kini minat tersebut telah menular dan menjadi trend kepada golongan remaja. Oleh kerana permintaan anak patung dari pelbagai karakter, sama ada dari filem animasi maupun watak dari cerita kartun yang berada di pasaran, mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan, membuatkan seorang anak muda iaitu Amirul Mukmin menerima cabaran menjadi pengasas utama anak patung beruang atau lebih dikenali sebagai teddy bear. Bermula menjalankan perniagaan menerusi internet di rumah, kini beliau bersama rakan kongsinya, Nur Hafizah, telah membuka syarikat mereka sendiri iaitu Amirul Mukmin Sauces di Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Minat serta hobi beliau dalam mengumpul patung teddy bear ini bermula sejak di bangku sekolah lagi.
Sifat patung ini yang comel, saiz yang pelbagai serta masih diminati oleh kanak-kanak serta remaja telah mencetuskan idea untuk beliau terus berkongsi minat ini dengan orang ramai sebagai pengasas utama anak patung teddy bear di Lembah Klang. Kurangnya persaingan dalam perniagaan menjual anak patung teddy bear ini membuatkan beliau tidak lagi menoleh ke belakang. Sebabnya produk ni unik. Macam teddy bear besar ni, tak semua kedai ada. Dan bila tak semua kedai ada, yang penting kita kurang persaingan. Bila kurang persaingan macam ni, itu yang kita suka. Kita tak perlu fikirkan bagaimana nak beri satu barang yang pada kadar yang lebih. Macam kita boleh bagi orang lain untuk dapatkan teddy bear pada harga yang lebih baik. That's why kita mulakan. Dan Alhamdulillah kita antara market leader sekarang. Masa tu kita memang tak ada modal. Kita cuma ada modal untuk buat website besar.com sahaja. Kita mulakan dengan situ. Kemudian kita ambil penaikan secara dropship. Kita mulakan jual teddy bear ni secara dropship. Penaikan dropship ni satu konsep di mana kita tak perlu ada simpanan produk, tapi kita boleh jual produk bila mana ada jualan baru kita beli daripada pembekal. Dan pembekal yang akan hantar kepada penerima. Itu konsep yang kita gunakan sampai lebih kurang bulan Jun 2012. Dan kemudian kita buat partnership dengan satu lagi kita punya rakan niaga. Dan kita sama-sama lah jual teddy bear. Kita ambil stok sama-sama, kita urutkan penaikan sama-sama. Dan sampai lebih kurang dalam Disember 2012, baru kita ada fund yang cukup untuk kita ambil sendiri. Kita pergi ke China, kita ambil sendiri teddy bear tu. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita dah ada stok pada gudang kita sendiri. Selain itu, Amirul juga mempunyai fanpage yang dikenali sebagai Teddy Bear yang mempunyai 18 peminat di Malaysia. Ia turut membuat penghantaran ke rumah serta pejabat seperti yang dikehendaki pelanggan. Sememangnya hobi dan minat itu adalah salah satu terapi bagi setiap individu. Walau apa sekalipun minat serta hobi yang kita miliki, perlulah ada faktor penjimatan dalam berbelanja untuk membeli apa yang kita ingini supaya ada batasan serta had agar ia tidak membebankan kita dari segi keuangan.